Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Profesor Datuk Teologis Dr. Haji Muhammad Rasdi bin Haji Zaini, Rektor UiTM Cawangan Melaka, Barisan Jawatan Kuasa Eksekutif UiTM Cawangan Melaka, yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2024-2025 Saudari Wan Nur Khatijah binti Wan Ahmad Usaini, Barisan Pegawai-Pegawai Hal Ehwal Pelajar, Barisan Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2024-2025 serta para pemimpin Minggu Destiny Siswa bagi sesi Mac-Ogos 2025 dan seluruh warga, mahasiswa serta mahasiswi baru yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia serta izinnya, kita dapat bersama-sama dalam Minggu Destiny Siswa MDS UiTM Cawangan Melaka pada tahun ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang kepada semua para siswa, mahasiswa dan mahasiswi baru yang kini secara rasminya menjadi warga Universiti Teknologi Mara UiTM, yang merupakan sebuah institusi yang menjadi kebanggaan negara dalam melahirkan graduan yang berkualiti serta berdaya saing. Hari ini menandakan permulaan baharu bagi anda semua dalam menempuh alam pengajian tinggi. Perjalanan ini bukan sekadar tentang memperoleh ilmu akademik, tetapi juga tentang membentuk nilai-nilai kepimpinan, sasiah diri, disiplin serta kemahiran yang akan menjadi bekal dalam kehidupan. UiTM bukan sekadar tempat untuk belajar, tetapi medan untuk mencabar diri, membina jati diri dan merintis jalan menuju kejayaan. Minggu Destiny Siswa ini merupakan langkah pertama anda dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan di universiti. Sepanjang minggu ini, anda akan diperkenalkan dengan pelbagai aspek penting termasuk sistem pembelajaran, peraturan universiti, kemudahan yang disediakan serta aktiviti akademik dan co-curriculum yang dapat memperkasakan pengalaman anda di UiTM. Saya menyeru agar anda semua memanfaatkan sepenuhnya program ini dengan penuh minat dan kesungguhan. Dengarlah dengan teliti segala penerangan yang diberikan, bertanyalah jika ada sebarang persoalan dan ambillah peluang ini untuk mengenali rakan-rakan baru serta membina rangkaian sosial yang positif. UiTM adalah institusi yang komited dalam melahirkan graduan berkualiti dan untuk itu anda bukan sahaja dituntut untuk mencapai kecemerlangan akademik, tetapi juga perlu menguasai pelbagai kemahiran insaniah seperti kepimpinan, komunikasi, pemikiran kritis serta kebolehan bekerja dalam pasukan. Universiti ini menyediakan pelbagai platform untuk anda mengembangkan potensi diri sama ada melalui Majlis Perwakilan Pelajar, MPP, persatuan dan kelab, program keusahawanan, aktiviti kesukarelawan serta pelbagai pertandingan di peringkat nasional dan antarabangsa. Oleh itu, saya menggalakkan anda semua untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan daya saing dan kebolehan pasaran anda selepas tamat pengajian kelab. Dalam era yang penuh cabaran ini, keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan cabaran yang mendatang adalah amat penting. Dunia hari ini bergerak pantas dengan perkembangan teknologi, perubahan industri dan persaingan global yang semakin sengit. Sebagai mahasiswa UiTM, anda perlu bersedia untuk menghadapi cabaran ini dengan sikap yang positif, pemikiran yang terbuka serta semangat yang terus belajar dan memperbaiki diri. Ingatlah bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan usaha gigih, disiplin dan komitmen yang tinggi, anda pasti mampu mencapai kecemerlangan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh jawatankuasa pelaksana MDS termasuk barisan pentadbir, staf akademik dan bukan akademik, Majlis Perwakilan Pelajar, fasilitator serta semua pihak yang telah bertukar lumus dalam menjayakan program ini. Kejayaan pengajuran MDS setiap tahun adalah hasil usaha dan komitmen yang tidak pernah mengenal lelah daripada semua yang terlibat. Terima kasih atas dedikasi dan sumbangan anda dalam memastikan pelajar baru mendapatkan pengalaman terbaik sepanjang minggu ini.
Kepada para pelajar baru, saya ingin berpesan, perjalanan anda di UiTM akan penuh dengan cabaran, tetapi juga dengan peluang yang luas untuk anda berjaya. Sentiasa pegang teguh kepada nilai-nilai murni, hormati pesyarah dan staf universiti, serta jalinkan hubungan yang baik dengan rakan-rakan. Manfaatkan segala kemudahan yang disediakan dan sentiasa berusaha untuk menjadi mahasiswa yang cemerlang dari segi akademik, sasiah dan kepimpinan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anda semua dalam menempuh kehidupan sebagai mahasiswa UiTM. Jadilah individu yang berdaya saing, inovatif dan mampu membawa perubahan positif dalam masyarakat. Semoga anda semua berjaya mencapai impian dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.